rasa badan berat, kulit kusam, cepat marah dan senang letih, itu mungkin tanda hati awak tengah overloaded. Jom saya tunjuk cara detox hati secara semula, jadi dalam masa 7 hari, tanpa pil pelik-pelik. Apa tanda hati perlu detox? Mudah letih walaupun dah tidur, bau badan dan nafas kuat walau dah mandi atau gosok gigi. Perut kembung, sembelit, susah lawas, jerawat badan, kulit kusam atau gatal tanpa sebab, emosi cepat panas, moody. Detox hati semula jadi pelan 7 hari. Hari pertama hingga kedua, hentikan masuk toksin baru. Elakkan makanan proses, berminyak, air manis dan kopi berlebihan. Kurangkan daging merah, makanan bergoreng dan instan. Gantikan dengan air kosong 2 ke 3 liter sehari. Buah segar, apple, betik, lemon. Sayur hijau, brokoli, bayam, kailan. Hari ketiga hingga keempat, aktifkan enzim detox semula jadi hati. Ambil makanan tinggi sulfur dan antioksidan. Bawang putih kunyit dan lada hitam lemon dan halia. Minum air lemon suam pagi sebelum sarapan. Mula peluh ringan. Jalan kaki 30 minit, berpeluh bantu keluarkan toksin. Hari ke-5 hingga ke-6, kuatkan fungsi hati dan pulihkan sel. Tambah makanan kaya vitamin C, E dan zinc, tomato, oren biji, labu ke kacang. Tidur awal sebab hati detox paling aktif antara jam 11 malam ke 3 pagi. Hari 7, reset dalaman dan kekalkan rutin ringan. Buat journaling dan bertenang, deep breathing, zikir untuk kurangkan tekanan emosi. Amalkan 1 sachet FRT setiap pagi untuk bantu sokong kesihatan hormon dan fungsi hati dari dalam, terutama untuk wanita yang selalu penat, kulit kusam dan haid tak stabil. Makan perlahan, kunyah betul-betul, jangan terburu-buru. Hasil selepas 7 hari, kalau konsisten, badan rasa lebih ringan dan bertenaga, emosi lebih stabil. Kulit makin bersih dan glowing. Sistem penghadaman lebih lancar. Nafas dan badan tak mudah berbau. Bonus, period dan hormon makin teratur. Detox hati bukan trend, tapi hadiah untuk diri yang dah lama bertahan diam-diam. Badan awak tak perlukan ubat mahal, cuma perhatian dan pemulihan semula jadi. Komen saya tengah reset kalau anda nak mula dan jangan lupa follow untuk konten healing, hormon dan kesihatan wanita yang real dan praktikal.